perkembangan teknologi ni akan terus berlaku. It's unstoppable forces. Dan firma, syarikat, perniagaan akan cari jalan macam mana nak kurangkan kos. Betul. So dalam nak menyelesaikan masalah gaji minimum ataupun gaji rendah ni, kita transition kepada gaji yang tinggi, sebab nak maintain the system pun masih perlukan orang juga. Betul. Cuma orang yang kepakaran dia jauh lebih tinggi berbanding dengan jurutol dan juga cashier dekat McDonald's. Betul? Betul. Okay, dasar kena tengoklah apa yang terbaik untuk satu negara tu kan. Kedua, sebagai individu sendiri pun kita pun kena cari jalan jugalah. Because to me, as a human being, kita ni satu makhluk yang kompleks kot. Maksudnya, maksud saya kompleks tu, takkanlah pergi universiti belajar accounting jadi accountant. Belajar engineering, takkan itu je kita boleh buat. Senang sangatlah manusia ni. Maksud saya, kita dah timbul ilmu, macam-macam ilmu. Saya rasa kita boleh buat macam benda sebenarnya. So maksudnya, attitude ataupun keterbukaan seseorang itu untuk menerima skill yang baru, suasana yang baru, berubah. Satu bentuk perkara yang perlu diadaptasi lah pada masa akan. Pasal yang saya nampak lah, perkembangan teknologi ni akan terus berlaku. It's unstoppable forces. Dan firma, syarikat, perniagaan akan cari jalan macam mana nak kurangkan kos. Betul. Dah tak ada dah zaman yang kata ada assurance dah. Memang I kerja permanent. Perkataan permanent tu sebenarnya pun dah tak relevan dah sekarang ni. Kerana maksudnya kita kena nimble lah.